Hello guys, Putra di sini dan welcome back to my channel. Kali ini saya akan tunjuk dua karakter dan 3 trial. Bukan 3 trial. Sorry. Yang ketiga tu adalah macam yang pioneer tu aku cakap. Ada pelik sikit. Bukan pelik lah, macam trial lah boleh aku cakap tadi tu. Yang cakap pasal trial tu. Yes, itu. Korang boleh nampak dekat sebelah tu ada Beta Spark Armor X. Ya, so kat sini korang pakai yang kad ni. Letak kat ni, so dapat legend ataupun ikut siapa depan dulu lah. So ini trial lah aku cakap ni. Sorry aku. Yes, confirm. Tapi itu bukan sekarang aku nak tunjuk. Yang aku nak tunjuk sekarang ni adalah Nexus Junis dan Tyrant. So ini dia punya intro Tyrant punya. Dan ni Junisnya. Okay, so kita start daripada intro dia. Ni dia lawan time Gold Golem. Dan kedua ni dia punya fighting lah. Okay, so yang kedua ni ada, so Tyrant punya intro. Okay, so dia punya yang pertama tu adalah dia punya suara dia. Kedua, pembeku dia. So kita start daripada Junis. Oops, salah tekan. Aku nak tekan practice. Baik aku tekan ni sebab risau ni pula. Sorry ya, aku sekarang ni sakit tekak ni. Okay, sekejap bagi aku brain sikit dulu tak. Okay. So, basic atas dulu. So 5 kali je dah tak boleh combo lah. Yang boleh combo tu time dekat dinding je. Ya, boleh combo tapi combo kena ke depan sikit. So ke depan. Aku tak tahu macam mana. Susah sikit lah sebab aku tak biasa combo jalan. So itu tak susah sikit lah. Kalau dia punya apa tu, ya, so macam tu dia boleh lah sikit sebab dia ada guna feather dia. Atau tinggi. So itu aku suka sikit. Okay, aku rasa aku dah macam elok sikit. Okay, so yang combo 5 ni adalah macam dalam game Ultraman Nexus PS2 punya combo. Siapa yang nanti buat combo tu, dia combo dia macam tu lah. So skill dia 3. So yang pertama tu macam clock up. Dan kedua tu dia cross. So skill pertama dia keluarkan grapple throw. So boleh baling dia. Ada dua versi. Satu yang aku tekan tadi tu lah. Yang kedua itu nanti aku tunjuk. So skill kedua bleeding. So maksudnya mereka di effect turun nyawa. So skill 2 dia tak boleh ke kanan apa tu, kiri atau kanan, aku tak tahu aku nak cakap apa. Dia kecuali belakang. Oh, pasal roll. Ni roll dia, okay.
heavy attack. Dia tak jauh pun ya. Dia macam semua mythic character. Semua legendary character. Dia biasa-biasa je. So skill cap pertama adalah Typhoon. Dia aku lupa panggil lah. Benda ni boleh elak. Tak macam Max. Kalau Max dia punya Typhoon tu dia stay. Tapi ni dia tak stay lah. Dia ke depan terus. So skill cap kedua. So skill cap kedua adalah counter. Dia guna knuckle generator. Tapi untuk kalau Nexus dia boleh counter lah. So tak adalah counter sangat. Dia macam counter tapi dia kena damage. Untuk skill kedua jenis. Ya, so dia ambil damage sikit je lah. Tapi yang aku suka ni guna skill cap pertama sebab damage banyak. Dan boleh heavy attack sebab ikut kalau ada stamina kita. So ulti pertama dia guna cross race roam. Aku tak nak cakap macam mana tu. Dan special pula special ni dia macam aku tak tahu apa effect dia ni. Katanya sebab apa tu dia boleh keluarkan daripada HCS punya dimension, Dark Metafield dan Junis Blue Metafield. Itu aku tak tahu lah. Mungkin damage banyak ke itu aku tak tahu. So yang bawah tu pasif. Kamu boleh kumpul untuk tumbuk, skill ataupun kena damage. Tapi setiap damage dia tukar-tukar. So contoh dia sekejap. Bagi ambil banyak damage. Ya, see. Tadi dia stand. Sekarang dia dah posing attack. So itu aku tak tahu apa functionnya. Tapi kalau nak cepat naikkan dia punya pasif tu, kamu boleh guna Metafield. Sebab cepat gila dia naik. Wow. Oh man, aku kena. Okay, nanti kita masuk. Nanti kita masuk balik dalam tu. So, tunggu sekejap Okay, so kita mula balik. Ulang balik apa yang aku cakap. So, ini tanpa Metafield. Lembab gila. Tapi ini dalam Metafield dia laju gila. Because itu function dia. Ikutlah kata. Tengok berapa laju dia. Dah berapa cepat bila masuk dalam Metafield. Masuk ke pasif. Cepat gila. Okay, so bila pasif dia full. Skill dia lain. Heavy attack dia lain. Ni full range Dia lompat lepas tu dia heavy attack. Tapi aku rasa yang paling cepat ni kot lah aku kata. Tengok. Oh yes. Okay, so tak bagi aku. Nope, wrong one. So kalau enemy je, so pelik. So kalau aku punya karakter atas sangat, dia akan macam evasive lah. Evasive sendiri. Okay, so skill pertama
Dia macam trigger through. Lepas tu yang skill kedua tu, bukan skill kedua, skill pertama extra, dia Galaxy Rising. Dan untuk skill 2, dia guna lambda dia, aku lupa panggil. Dia ke atas, so tapi tak ada armor ya. Oh, salah tekan. Ya, dia tak ada armor. Pasal yang aku cakap grapple throw ni, dia ada skill 2. Kau tekan basic attack, dia guna boot neck dia. So contoh kalau ni dia, ya dia tak ada apa-apa. Ya, cuba aku tukar karakter yang boleh naikkan aku ke atas sikit. Cuba untuk karakter Cosmos. Cuba Cosmos. Okay, masuk Metafield. Masuk Metafield. Aku rasa no, dia stay. Lepas tu Caution. Ini skill kuasa 2 Yes, kuasa 2. Dia kadang-kadang boleh automatic. Dia automatic juga. Atau kamu nak cepat, ya kamu tekan basic attack, dia cepat gila. So aku suka ni. Aku suka sangat tu. Aku rasa ini paling kali pertama yang boleh skill evasive. Skill kat pertama dan skill kedua dia tak ada berubah apa-apa. Dia tetap biasa je. So, ulti kedua. Ulti dia kedua tu dia guna Overrace Roam. Aku tak tahu kenapa ulti kedua dia tu adalah Overrace Roam. Aku tak suka. So, ambil Tyrant pula. So, Tyrant. Dia attack dia. Okay, so boleh combo. Lima kali ya, aku tak tahu. 6 atau 5. So, dia tak jauh sangat. Dan dia boleh tarik lah. Sebab itu function dia punya ni kot. Okay, roll dia macam ni. Okay, so, skill pertama. Dia guna kuasa api dia. Tapi dia sembuh tu kat bawah. Ni pasif pertama. Dia ada phase ketiga. So, ni phase pertama. Dia sembuh api ke bawah. Skill kedua. Tali holo. Okay, so dia sekali je. So, untuk extra skill. Tangkap dan tu. Sekejap kita ulang balik. Ni basic pertama tali combo. So, combo boleh tahu cara nak naikkannya. Combo guna skill aja. So, counter attack dia. Combo tali ni so, mereka kena serang ataupun ni. Guna kuasa. Yes, like that. Tak tahu boleh counter dengan ulti tak. Cuba ulti. Let's see boleh counter dengan ulti ke tak. Oh, boleh counter dengan ulti. Yes, you can. You know, aku rasa. Tapi dia full range ke? Aku tak pasal tadi.
Full range. Okay. Okay, so kita dah masuk phase kedua. So skill-skill kita berubah sekali dengan grapple throw. So phase kedua, skill pertama dia api dia ke depan block. Dan untuk skill kedua dia ke depan dan buat banyak, bukan buat banyak damage. So ni grapple throw dia sama juga, tetap sama. Beku. Kau tak boleh combo aku cakap je. Aku tak tahu boleh combo ke tak. Okay, kita dah masuk fasa ketiga. Pasif ketiga, sorry. So, skill 1, 2, 3 dengan extra. Chill, grapple. Kau boleh combo dah. So, skill pertama dia sama je. Yes, so 1 dengan 2 dia sama kecuali grapple. So grapple dia sama je dengan ni. Tak ada tukar apa-apa. So, ulti pertama dia guna kosen dia. Yes, dia guna kosen dia. Dan ini kalau full pasif. Aku tak ingat ada 2 ke 3. 2 je. Yes, 2 je. So yang pertama dia 3 1 heal aku. Dia macam tak tahu aku nak cakap apa, tapi dia ada rare armor. Sini pun ada rare armor juga. Tapi aku rasa kau tak boleh ni daripada lepas ni. Yes. Ulti pertama aku dah tunjuk dah. Dia guna Klinger dia. So, ulti kedua. Nah, dia lari aja weh. Dia pergi lari weh. Dia lari je dan kena terbakar. Dia lari pasti kena terbakar. Ada kesian. Oh ya, aku lupa nak tunjuk ni. So, skill cat kedua. Dia ke depan. Dia ada rare armor. Dia ada rare armor sebelum dia ke depan. Aku lupa nak tunjuk assist dia macam mana. So, assist pertama untuk Tyrant. Bukan assist sama kedua untuk Tyrant lah. Assist je lah aku cakap. So, assist sama. Tak tahu aku cakap. So, assist dia tarik. Ya, aku rasa useless juga Okay, so assist untuk Junis. Dia God Break. So macam 5 King. Lagi siapa God Break lagi, aku lupa dah. Dia tembak lah. Tapi dia lambat sikit lah. So orang boleh perasan bila elak Yeah, see. Dia tak boleh tempih pun. Okay, so aku dah tunjuk macam mana nak guna dia. Aku takkan guna Tyrant untuk rank, okay? No way aku nak gunakan dia. Tapi aku akan guna dalam Pioneer punya tu game. Yes, Pioneer punya game. So of course ambil Beta Spark. Sebab dia tak rank lah sangat pun. Dia cuma ni je. No, aku rasa tukar sikit. And this one.
This. Berapa this? Aku suka Beta Spark. Memang favorite aku lah aku cakap. Design dia. Sebab dia ada 3 dan Hayata. 3 tu favorite aku. Untuk HC. Rewa memang tetap up lah. Memang ya Allah lawa gila. So, aku tak tahu lah aku nak cakap skill yang macam mana. Sebab ini dah lawan kot. So untuk come on man, let me show my friend cara skill pertama dia, bro. Oh my god. Beku kau ni. Oh no. Baling dia. Masuk ke Metafield. Oh, dia kena Beta Spark. Ya Allah. Oh, tapi tu tak kena ni. Come on man, let me show my friend how to use this. Ya Allah. Kena aku. Kena beku aku. Dua-dua kena. Woi. Belah. Oh, tidak ada awak solo saja kena. Nah, kau serang aku, kena aku. Oh no. Move. Okay, Tony ulti kedua dia. Dia skill kedua dia macam Decker Dynamic full screen, tapi ini memang auto heal. Kecuali macam aku tak tahu macam mana aku elak macam tu. Itu pun aku laki gila. Wey. Umbik ni lagi. Tolonglah jangan mati. Tolonglah jangan karakter jenis aku mati pula. Jenis pun mati. Tapi itu baru skill cap pertama. So skill cap kedua, so aku tak boleh explain sangat lah untuk macam mana nak guna ni, cara nak guna tu. Sebab ini aku main sambil nak explain. So itu susah sikit lah aku cakap. Dan aku suka apa tu masa intro dia, aku memang suka. La la ya la 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 la. Tapi ada banyak yang kena apa tu macam potong-potong. Sebab tak nak lama sangat ah. Oh, sebab aku tak pasal. Ya Allah, salah tengok.
Wait, aku tak tukar skill kat pertama. What? Oh, aku tak tukar. Oh, kena bukung aku. Dua-dua kena. Aku tak boleh elak, okey. Oh, tolonglah. Nah, aku serang lah, serang. Okey, mungkin dia serang. Yo Allah, dia punya hitbox tu besar gila. Walau weh, aku kena ulti terus, siut. Walau weh, aku kena terus ulti weh. Move. Why? Kenapa lah? I hate it so much. No, aku tak nak macam tu. Bro, that is annoying. Nari aku tak ada stack lagi. Sebab, aku tak ambil ni. There. Okay, tak apa. Ini karakter ni aku suka. Macam mana dia punya ni lah. So, itu aku minat sikit. So, aku rasa aku akan main rank sekali je lah. Rank ni lah. Bukan rank ni. Rank untuk dapatkan maybe infinity. So, aku akan main ni. Ya lah, sekali ke dua kali aku pasti. Okay, aku tak biasa sangat skill dia ni. Okay, so dia pengguna aware. Aku. Okay, fine. Bro, aku tak boleh elak, okay. Kena beku. Kena api dengan ni tau. Elak. Okay, aku kena. Aku lawan dia tak pandai, weh. Kau lawan tu orang lain. Ulti pertama. Okay, so bila end up tu kau tekan basic attack. Dia macam serang lah. Sambil macam tu. Sambil elak lepas tu tembak. Yo, aku kena ulti. Oh my god, aku kena ulti. Beku. Ni. Satu. Bagi aku letak metafil aku dulu. Isa. Wah, aku ingat tak kena tadi. Boleh lah ni. Yo, dia. Alright, fine. So, kalau pasif dia full, skill pertama dan dua dia berubah. Skill cut dengan ni dia tak berubah dan kita ada special juga. Dia tarik. Okay, itu winning post dia. Save replay. So,
Dalam Pioneer ni, aku tak tahu dalam 2 hari atau 4 hari dia keluar untuk next character. So, next character adalah Legend. Wah, ada yang siapa ni? Okay. Siapa yang last kali tu? Oh, kita dah guna sekarang ni. Yeah, see? Saga dan Zetun aku dah guna. Saga memang aku paling aku guna tu memang epic gila lah. Sebab dia memang banyak evasif. Banyak ni. Bukan satu je lah evasifnya. Tapi memang aku suka. Okay. Apa yang aku buat ni? Nanti aku tunjuk videonya. Aku bukan... Shut up kau punya popping dui. Okay. So, rank pertama. Strength sekali je lah. Sekali aku dah lawan si... Belial Atrocious. Spoiler alert. Dia boleh isi nyawa sendiri. Yeah. Agak shocking. Wow. Kali kedua. Lawan Shining Zero. Wah. Habis reset dah rank aku. Lagi-lagi kena lawan si Gaia ni. Rimaskan otak aku. Okay, saya sedia je. Okay. Aha. Yo. Oh, come on. Ya, matilah aku. Itu aku tak suka. Damage dia kot gila yo. Okay, kena kongsi ngau sebab terpaksa. Tolonglah jangan ada. Okay, dia ada. Tak apa. Okay, mental feel untuk cepatkan aku punya PC walaupun nyawa aku dah kematian ni sekarang ni. Aku tak tahu dia ada ke tak ni. Oh my god. Kenapa jadi tu? Oh my god. Bagi ni. Oh no. Okay, aku rasa aku mati kot. Oh. Okay. Gaia dah ketepikan. Kita tak nak lawan Gaia dah. So, Gaia pertama dah hilang. Kalau kita nak. What the? Oh. Yes. I'll take it. Ulti. Aku nak cakap pasal ulti kedua ni. Ulti kedua ni lagu Nexus ke? Sebab bunyi dia punya tu macam Nexus. Itu aku tak tahu. Cuba komen lain. Okay, kali ini dia tak jadi bro. Kena. Senyawa. Patutnya aku guna ulti tapi lantar. Yes, nyawa dia dah kurang. Itu aku suka.
So guna ni. Just making sure. Okay dia ni. Guna ni. Okay dia. Guna ni, aku tahu dia berubah jadi batu atau tak. Guna ni. Stop. Guna ni. Oh my god. Oh, tertekat ibu. Dah. Mana tak tahu tersekan tengah rekod ni? Dah. Ya. Bila? Putra tak ingat pukul berapa. Ya, sorry sikit. Okay, kita dapat dah. Okay, combo. Come on, game. Check tahu dia ataupun tak. Apa yang ada di guna kita? Relax. Oh, come on. Okay, kali ini tidak akan jadi. No. Aku dah tak boleh dia. Oh my god, damage. Oh, gila damage. Okay, no, itu aku kena buat. Yes. Oh no, aku tak tahu koma. Okay, dia dapat elak tu. Oh no. Yes. Oh, okay. Selamat. Allah. M7 ni pula. Oh. Tak perasan tadi sebab depan. Sebab dekat last tu tak perasan tadi. Oh, I don't know. Hey. Battle for the Heaven. Okay. So, pasal aku nak tunjuk yang aku guna Saga memang legend gila. Aku tak ingat nak tekan mana ni. Replay. Yes. Dia dah. Alah, sayangnya. Can be so cari day. Oh. Alah, sayangnya. Okay, tak boleh replay, so boleh arrange lagi satu last. Aku ingat dia save tau, tapi rupanya tak, dia delete. Sayangnya. Aku suka guna Saga. Kalau aku cakap guna Saga memang favourite aku lah. Aku tak faham kenapa Nexus dalam Alpha dia color timer ni memang dekat dada, tapi kalau dekat dia ada ni. Okay. Okay, so 3 hit okay. Dia
Oh my god, no, no! Wow, kau guna roll. No, aku nak selamat sikit. Oh, wow! Wah! Okay, guna metafil. Naik ke pasif aku. What do you mean tak kena? Oh, dia dapat. Alright, dia. Hey. Nah, kita nak ulang-ulang boleh je. Kita boleh je ulang-ulang. Oh, God, no. Aku tengok. Oh! No! What? Kenapa dia pergi ke depan? Yo, kenapa dia pergi ke depan tadi? Oh. Oh, come on! Okay, yes ya. Okay, itu kali terpaksa. Ni. Benda ni. Tak, come on, aku tak lelak. Oh. No. Oh my god. Oh no. Ah! Ya, aku rasa aku tak tahulah kalau aku. Nope. So, okay. Aku memang tadi survive. Aku rasa aku akan stop video ni kat sini je lah. Lagipun bateri aku dah 8. Lagipun bateri aku 8. Ke aku boleh cara cakap like lawan terus je. Oh god, no. Okay, no, thank you. Okay, aku tak tahu boleh survive kita lagi 2 karakter ni. Sebab last tu Omega. Dan aku tahu Omega, orang Omega ni macam mana. Memang banyak spam ataupun ni. Oh my god. Yes, aku dapatkan keluarkan benda tu. Itu aku suka. Keluarkan ni juga untuk aku. Okay, guna kosing. Oh my god, macam mana aku boleh buat macam tu? Oh no. Okay, aku tak elak. Oh, come on, aku dah elak lah. Come on, boleh. Ya, of course, boleh. Itu kali kedua. Oh no. Alah. Wow. Yes, aku dapat protection. Tapi ini videonya aku akan kat sini. Well, kalau kamu nak tengok video ni lagi, like dan subscribe dan tekan butang bell tu kalau kamu tak nak miss next video kali ni. So, see you next Emperor. Bye.